Seorang pempengaruh media sosial TikTok mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Seremban hari ini atas pertuduhan menceroboh rumah selebriti Zarina Anjoli pada 7 Mei lalu. Tertuduh Nurul Nur Aryani Muhammad Zahari, 41 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Kamil Nizam. Bagaimanapun, hukuman ke atas tertuduh akan dijatuhkan pada tarikh sebutan akan datang pada 19 Jun depan. Mengikut pertuduhan, tertuduh telah didapati melakukan pencerobohan jenayah dengan memasuki sebuah rumah. Kesalahan itu dilakukan kira pukul 5 petang di Kampung Celit Nilai Negeri Sembilan pada 7 Mei lalu. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM2,500 dengan seorang penjamin. Sebelum ini, media melaporkan 2 laporan polis sudah dibuat oleh Anju berkaitan pemilikan sebuah kereta selain tindakan pencerobohan serta fitnah yang dilemparkan individu terbabit. Selain itu, tular sebuah video seorang wanita memberi amaran kepada seorang selebriti supaya menyerahkan semula kenderaan kepunyaannya atau berdepan tindakan undang-undang.